Tuan Haji, saya nak merujuk tadi Tuan Haji menyebut tentang gotong royong petang ini kan. Dan seperti mana yang dilaporkan oleh media, Arun Rasami, iaitu seorang yang lawyer, bukan lawyer itulah kan, telah memberikan kenyataan bahawa gotong royong petang ini sekiranya diteruskan merupakan satu tindakan provokasi dan juga satu tindakan ekstremis. Pandangan Tuan Haji? Cukup senang nak jawab perkara ini. Arun Rasami, mungkin kalau dia nak tahu tentang undang-undang negara kita, saya tiada masalah kalau dia datang dengan cara baik untuk minta pandangan. Tapi jangan biadab. Jangan, kalau dikatakan perkataan bodoh sombong layak digunakan di sini. Kalau tidak tahu menari, jangan katakan lantai itu jongkang-jongkek. Jangan jadi ketam nak cuba mengajar anak nak berjalan. Tolong pergi tanya dengan peguam-peguam yang layak. Apakah kedudukan undang-undang tanah, pencerobohan tanah dan kenaikan rumah-rumah anutan haram. Now, apa yang dijalankan pada petang ini adalah satu usaha pemilik tanah dan dibantu oleh orang ramai. Walau saya difahamkan yang beragama Islam dan yang bukan beragama Islam semua dijemput untuk sama-sama meraihkan dan kemudian mengadakan iftar ringkas di tanah ini. Kalau anda nak diprovokasi kerana kesilapan dan kesalahan sentimen negatif anda sendiri, itu masalah peribadi anda. Tidak ada rakyat Malaysia yang bermaruah, yang bertamadun, yang akan turut sama mengatakan ini adalah provokasi. Jadi sila hadapi satu perkara dengan penuh sopan, santun dan jangan biadab. Anda masih mempunyai masa untuk hulurkan tangan sebab kami diajar, dididik dalam agama kami untuk menghormati semua pihak. Datanglah. Kita berjabat tangan, kita selesaikan, tapi bukan dengan cara biadab dan bukan dengan cara provokasi bodoh sombong yang anda usahakan. Okay, Tuan Haji, untuk soalan terakhir ini saya kan, saya ingin merujuk kepada kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Senator Dewan Negara, iaitu Senator YB Dr. Lingish Warren, yang baru-baru ini telah memberikan satu amaran yang saya kira agak keras, supaya mereka inilah Tamidahari, Cikgu Chandra dan sesiapa saja jangan usik dan jangan ganggu kuil-kuil Hindu di Pulau Pinang, termasuklah yang dibina di pintu masuk Hospital Bukit Mentajam. Sedangkan kita ada satu perkara tural baru-baru ini, di mana ada seorang kanak-kanak dinafikan rawatan segera walaupun kecederaannya sangat-sangat teruk sampai budak tu pengsan kerana terdapat perarakan perayaan yang menghalang laluan masuk ke hospital tersebut. Jadi pada pandangan Tuan Haji, benda ini sebenarnya kita harus utamakan satu sebenarnya, dan apa yang sepatutnya dilakukan? Itu sebabnya ada undang-undang yang memerlukan permohonan kebenaran daripada pihak berkuasa dan kemudian memerlukan struktur binaan diluluskan, lukisan gambarnya, drawings dan sebagainya. Dan akhir sekali, selepas bangunan didirikan, diperlukan sijil pendudukan yang sah. Kenapa apa? Kenapa adanya proses ini? Untuk mengelakkan masalah-masalah ini. Itu nombor satu. Tapi sebelum saya teruskan jawapan kepada soalan itu, saya nak tekankan di sini. Kalau Lingish Warren, senator tersebut, boleh mengatakan jangan kacau kami di Pulau Pinang, saya nak tanya kepada dia, dia siapa? Dia siapa di Pulau Pinang untuk menghalang orang yang nak memperjunjungkan kedaulatan undang-undang daripada melakukan kerja dia? Saya pun orang yang anak yang dibesarkan di Pulau Pinang. I am a Penangite. I'm proud to be a Penangite. Wahai Lingish Warren, you don't have a right to tell us not to come to Penang. You understand the law first. What is wrong is wrong. Only what is right is right. So if we have to go to Penang, if the people in Penang have to act according to the law, mereka akan lakukan. Dan awak tiada kuasa nak halang. Setakat saya tahu, tidak ada pun Sultan di Pulau Pinang. Walaupun saya telah cuba untuk usahakan petition, mungkin Majlis Raja-Raja, untuk adakan Sultan Pulau Pinang. Mungkin masa tu, awak nak cadangkan diri awak jadi Sultan, cuba langkah mayat saya dulu. Selagi itu tidak berlaku, jangan cuba nak mengelakkan kami, rakyat Pulau Pinang yang bertamadun, yang menghormati, yang patriotik, daripada melakukan apa yang betul. And please, seperti mana yang tanya tadi, kalau ada rumah-rumah anutan mana sekalipun, walaupun surau ataupun masjid sekalipun, yang menghalang
kawasan-kawasan kecemasan seperti hospital atau sekolah-sekolah kanak-kanak pun banyak kes pernah kami pindahkan. It is not about the religion. It is about the blockage, the obstacle to the necessities, utilities. Mungkin terakhir kot tentang insiden yang berlaku Yeah. kepada binaan haram di tapak yayasan Kubra belakang kita. Aha. It's like satu insiden kes lah untuk rakyat Malaysia. Hmm. Latest punya isu lah. Hmm. Adakah Garah sedia untuk advice kepada mana-mana pihak lah? Sebenarnya Garah tak perlu nak advice sebab para peguam atau barisan peguam Yayasan Kubra sudah pun mengetahui apakah kedudukan undang-undang yang sedia ada. Dan pasukan peguam Yayasan Kubra, saya difahamkan, mereka bersedia kalau pihak pengurusan rumah anutan haram berkenaan ingin membawa perkara ini ke mahkamah esok, bulan depan atau tahun lepas. And by the way, mereka ada tempoh 6 tahun ya. Saya memberi nasihat percuma untuk membawa perkara ini ke mahkamah. Bila-bila masa dibawa ke mahkamah, insya-Allah pasukan peguam Yayasan Kubra akan bersedia dan sudah pun bersedia untuk menyampaikan hujah-hujah yang perlu sama ada dari segi undang-undang maupun fakta. Dan pada masa itu saya harap peguam-peguam lain yang salah faham tentang kedudukan undang-undang sedia ada dan yang memberi fahaman salah kepada rakyat sehingga Garah terpaksa keluarkan satu kenyataan tegas tidak akan mengulangi kenyataan yang salah tersebut. Tunggu, kalau nak cabar keputusan sidik tersebut 1982 1 MLJ 313 di mahkamah, silakan. Tapi sehingga keputusan tersebut tidak diakaskan, tidak diubah oleh mana-mana mahkamah tertinggi Malaysia, ianya terikat. So, jangan nak berdolak dalih dan jangan beri fahaman yang salah kepada rakyat. Walau apa sekalipun masyarakatnya. Itu saja.